Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin dan isterinya, Datin Seri Zizi Izzat Abdul Samad berjaya dalam permohonannya untuk menggantung prosiding pembelaan mereka terhadap 3 pertuduhan rasuah berjumlah 2.8 juta ringgit di Mahkamah Session di Kuala Lumpur pada Rabu. Penangguhan dibuat sehingga sei makan terhadap perintah membela diri diputuskan Mahkamah Rayuan Putrajaya. Hakim kemudian menetapkan tarikh baharu perbicaraan pada 18 hingga 20 Ogos 2 hingga 4, 24 hingga 26 September depan. Katanya, perbicaraan yang telah ditetapkan pada 9 hingga 11, 14 dan 15 April serta 5 dan 6 Mei depan dilapangkan. Mahkamah Rayuan pada 18 November tahun lepas memerintahkan Bong Mokhtar dan isterinya Zizi Izzat membela diri atas 3 kes rasuah berkenaan selepas membenarkan rayuan pendakwaan terhadap pembebasan pasangan itu yang diputuskan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pada 7 September 2023. Pada 2 September 2022, Mahkamah Session memerintahkan Bong Mokhtar dan Zizi Izzat membela diri selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap mereka. Bong Mokhtar yang ketika itu pengerusi bukan eksekutif Felcra Berhad didakwa pada 3 Mei 2019 dengan 2 pertuduhan menerima rasuah 2.2 juta ringgit dan 262,500 ringgit sebagai dorongan untuk mendapatkan kelulusan Felcra melabur 150 juta ringgit dalam unit amanah publik mutual. Bong Mokhtar juga dituduh secara rasuah memperoleh untuk dirinya suapan wang tunai RM337,500 daripada ejen pelaburan publik mutual Berhad melalui akaun Public Ethical Sequel Fund yang didaftarkan atas nama Zizi Izzat bagi tujuan sama.